Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Meta Innovation membentangkan projek kami bertajuk Organic Repellent daripada daun pudina. Saya Nurul Syahira binti Nur Azlan. Saya Najla Alia. Saya Syahir Hakim. Saya Muhammad Irfan. Di kawasan pertanian yang ditanam dengan sayuran jenis berdaun telah diserang dengan serangga perosak jenis menggigit dan mengunyah. Keseluruhan daun telah dimakan oleh serangga perosak, manakala pokok pudina pula tidak diganggu dan dimakan oleh serangga. Oleh itu, kami mendapat idea untuk menggunakan daun pudina untuk dijadikan penghalau serangga kerana sifatnya yang semula jadi boleh menghalau serangan serangga perosak. Ramai mengalami gangguan serangga dan repelen kimia pula kurang selamat. Kami cuba hasilkan alternatif semula jadi menggunakan pokok pudina yang sedia ada ditanam di kawasan rumah. Penyelesaian masalah. 1. Pendedahan bahan kimia berbahaya. 2. Pencemaran alam sekitar. Dan yang terakhir, masalah untuk kulit sensitif. Antara bahan yang digunakan untuk membuat organic repellent daun pudina ialah batu semburan, etanol, air suli, lesung batu, meter pH dan daun pudina segar. Antara langkah-langkahnya ialah: yang pertama, basuh daun pudina. Yang kedua, masukkan daun pudina ke dalam lesung batu dan tumbuk hingga lembat. Yang ketiga, masukkan air ke dalam bikar. Yang keempat, tambahkan sedikit demi sedikit air semasa menumbuk. Yang kelima, tapis hasil tumbukan menggunakan penapis halus. Yang keenam, masukkan 5 hingga 6 titik minyak pati ke dalam cecair yang ditapis. Yang ketujuh, masukkan ke dalam botol penyembur. Yang terakhir iaitu yang ke-8, hasil. Kami mendapati metode dalam pudina mampu halau serangga. Kajian menunjukkan baunya tidak disukai oleh nyamuk dan lalat. Kami kutip kisar dan tapis daun pudina, kemudian memasukkannya ke dalam botol spray untuk ujian keberkesanan. Selepas semburan, bilangan serangga berkurang. Ini menunjukkan keberkesanan repellent pudina. Potensi pasaran. Yang pertama, petani. Boleh digunakan oleh petani berskala kecil untuk menghasilkan sayur-sayuran organik dan bebas racun kimia. Yang kedua, kanak-kanak. Boleh digunakan untuk menghalau serangga seperti nyamuk, semut dan lalat. Yang ketiga, masyarakat. Sesuai digunakan di kawasan dapur rumah untuk menghalau serangga seperti semut dan lalat. Kami juga melabel dan membayangkan produk ini dijual sebagai repellent semula jadi. Projek inovasi organik repellent daun pudina memberi beberapa impak yang signifikan, terutama dalam aspek alam sekitar, kesihatan, ekonomi dan pendidikan. Berikut adalah huraian ringkas setiap impaknya. Antara impaknya ialah yang pertama, impak kepada alam sekitar. Pertama, mesra alam. Repellent organik dari daun pudina tidak mengandungi bahan kimia berbahaya seperti DEET yang biasa digunakan dalam repellent komersial. Yang kedua, mengurangkan pencemaran. Tidak mencemarkan air, tanah atau udara apabila digunakan atau dibuang. Yang terakhir, sumber boleh diperbaharui. Daun pudina boleh ditanam semula dan dituai secara berterusan, menjadikannya sumber lestari. Yang kedua, impak kesihatan. Isi yang pertama, selamat untuk manusia dan haiwan. Tidak memberi kesan sampingan seperti kerengsaan kulit, alahan atau toksik jika tersentuh atau terhubung. Isi yang kedua, alternatif untuk golongan sensitif. Sesuai untuk bayi, kanak-kanak, ibu mengandung dan individu dengan kulit sensitif. Isi yang ketiga, mengurangkan penyakit bawaan vektor. Repellent ini membantu menghalau nyamuk dan serangga lain yang menjadi pembawa penyakit seperti demam, denggi, malaria dan Zika. Impak yang ketiga ialah impak ekonomi, menyebabkan kos lebih murah untuk dihasilkan berbanding repellent komersial. Boleh dikomersialkan, peluang untuk dijadikan produk jualan tempatan, menjaga pendapatan dan menyokong perusahaan kecil dan sederhana. Menggalakkan pertanian herba, meningkatkan permintaan untuk tanaman pudina, menyokong ekonomi pertanian tempatan. Impak yang terakhir ialah impak pendidikan dan inovasi. Pertama, meningkatkan kreativiti pelajar. Projek inovasi seperti ini menggalakkan pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah. Kedua, galakan penyelidikan STEM, memberi pendedahan kepada kaedah saintifik, uji kaji dan inovasi berasaskan alam semula jadi.
Yang ketiga, iaitu terakhir, kesedaran terhadap produk hijau. Mendidik komuniti tentang kepentingan produk semula jadi dan kelestarian alam sekitar. SDG 3 iaitu Good Health and Well-being, iaitu kesihatan baik dan kesejahteraan. SDG 12 iaitu Responsible Consumption and Production, iaitu penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab. Kesimpulannya, repelen pudina berkesan dan mesra alam. Kami cadangkan penggunaannya secara meluas. Penggunaan organik repelen daun pudina adalah pilihan mesra alam, selamat untuk kesihatan dan mampu milik. Ia bukan sahaja melindungi daripada serangga secara semula jadi, tetapi juga menyumbang kepada kelestarian alam sekitar dan kesedaran masyarakat terhadap penggunaan bahan organik. Dah.